Selamat datang semua. Hari ini mari kita belajar tentang kaedah fertigasi dalam teknik penanaman tanpa tanah. Dalam video kali ini, kami bawakan kepada semua panduan asas mengenai sistem fertigasi dan bagaimana teknik ini dapat membantu tanaman anda membesar pada tahap yang optimum. Budaya penanaman tanpa tanah merujuk kepada teknik menanam tumbuhan tanpa menggunakan tanah semula jadi. Sebaliknya, tanah digantikan dengan medium penanaman alternatif seperti perlit, sabut kelapa, sekam padi atau mana-mana bahan bersesuaian yang boleh memegang air dan memberi sokongan kepada tanaman. Dalam sistem tanpa tanah, tumbuhan bergantung sepenuhnya pada nutrien yang dibekalkan dalam bentuk larutan atau campuran stok baja dan air. Sistem fertigasi memastikan tanaman menerima keseimbangan nutrien yang betul pada masa yang sesuai mengikut perkembangan tanaman. Fertigasi merupakan teknik penanaman yang mana larutan nutrien dibekalkan menggunakan kaedah pengairan titis. Ia membolehkan kawalan jitu tahap kuantiti dan kadar nutrien yang diperlukan tanaman. Sistem fertigasi menggabungkan pembajaan dan pengairan. Komponen-komponen yang ada berfungsi bersama untuk menyampaikan nutrien kepada tanaman. Sistem fertigasi bagi skala komersial terdiri daripada 14 komponen utama. Mari kita lihat dengan lebih dekat komponen-komponen yang digunakan. Pertama, tangki. Kedua, pemasa atau timer. Ketiga, pam air. Keempat, injap kawalan. Kelima, penapis. Keenam, paip penguji. Ketujuh, PVC atau paip poli bagi paip utama yang kebiasaannya menggunakan paip bersaiz 32mm. Kelapan, paip sekunder bersaiz 25mm. Kesembilan, paip tertier atau subline bersaiz 16mm. Kesepuluh, penyambung T. Ke-11, siku 90 darjah sebagai penyambung paip. Ke-12, set penitis yang terdiri daripada nipper atau adapter. Ke-13, tiub mikro, jarum penitis dan di setiap penghujung paip poli dipasangkan dengan stopper atau end cap. Kunci kepada fertigasi yang berjaya terletak pada penyediaan larutan nutrien yang seimbang. Anda perlu mengukur dan mencampurkan baja dengan tepat berdasarkan keperluan tumbuhan anda. Nisbah stok baja yang perlu dicampurkan adalah sebanyak 1:1 sehingga bacaan kepekatan yang diinginkan tercapai. Mari kita lihat cara larutan baja yang disediakan. Sediakan tangki berisi air. Masukkan 1:1 baja A dan B ke dalam tangki dan pastikan larutan digaul sebati.
EC meter untuk menyukat bacaan kepekatan baja. Sekiranya bacaan bancuan rendah, 1:1 baja A dan B perlu ditambah. Namun, sekiranya bacaan larutan tinggi, A yang perlu ditambah sehingga bacaan yang diperlukan diperolehi menggunakan EC meter. Pemantauan pH dan kekondaksian elektrik EC secara berkala adalah penting untuk memastikan bahawa larutan nutrien berada dalam julat yang tepat untuk digunakan tumbuhan pada tahap yang optimum. Kekerapan dan masa penyiraman mesti sejajar dengan peringkat pertumbuhan tanaman. Tumbuhan muda memerlukan tahap nutrien yang berbeza daripada tumbuhan yang telah matang. Oleh itu, penjadualan penyiraman sangat penting bagi memastikan pertumbuhan optimum tanaman anda. Dalam melaksanakan sistem fertigasi, anda perlu peka dengan cabaran yang mungkin dihadapi. Cabaran biasanya termasuk saluran pengairan tersumbat, pengumpulan garam dan larutan nutrien yang tidak seimbang. Perkara ini perlu diatasi bagi mengelakkan kegagalan sistem. Banyak faedah yang boleh diperoleh daripada pelaksanaan sistem fertigasi. Apabila diurus dengan betul, fertigasi membawa kepada tumbuhan yang lebih sihat, pertumbuhan yang lebih cepat dan hasil yang lebih tinggi. Selain itu, pengurusan yang lebih mudah kerana kurangnya serangan penyakit dan perosak. Kesimpulannya, di bawah teknik penanaman tanpa tanah, sistem fertigasi merupakan satu kaedah penanaman yang mampu dan berkuasa dalam mendapatkan hasil yang lumayan. Dengan pengurusan yang teliti, anda boleh mencapai hasil yang cemerlang. Terima kasih kerana menonton.